Assalamualaikum, bersama lagi dengan Asik Channel. Kali ni aku ride petang. Biasanya ride petang ni dia akan pergi jauh. Nak tahu pergi mana, tunggu sampai habis. Tapi kali ni aku nak tunggu ada seorang kawan aku kat sini. Nanti kau tengoklah, kau kenal lah siapa yang nak ikut ni. Okey, kali ni aku akan bawa skuter daripada QJ Motor AX 200, tapi bukan 200cc. CC dia 175. Ya, itu dia kedatangan idola persemenanjongan kita. Wah, dah macam dah jumpa kunci kunci jumpa kat rumah. Okey, jom gerak. Betul-betul ngam time kau. Okey, sekarang ni ada dekat Skudai dengan Bulan. Member seorang tadi patah balik, gerak tertinggal. Aduh. Jom. Apek dah marah tu. Mana dah Apek? Baik, jom. Mantap kan? Ya, mantap. Ajab. Belakang macam teammate belakang. Hei, emek lah. Harga 8,000 je lah. lah. Harga 8,000 je. Kalau pejam sebelah mata kan, T-Max. Kalau dua belah mata Cina. Jom. Sekarang ni ada dekat area Kulai. Sekarang ni apa motor ada, orang tak ada. Dia bukan yang itu. Ada. Ni. Aduh, baik. Hei. Ada. Hei. Biji lagi agak-agak siapa? Kena tanya kau. Teka-teki. Agak-agak siapa? Surprise. Okay, sekarang dia ada dekat Adik Al-Macap. Jadi aku nak isi minyak motor ni. Okay, kalau tengok motor ni, tadi dekat rumah dia penuh. Sekarang ni dia baru kurang 1 bar. Jarak perjalanan kita ada 98 km. Jadi satu masalahnya pada temperature ni. Kalau tengok ini temperature dia lain habis guys. Tinggal satu je nak merah tu. Jadi agak merisaukan lah. Okay, untuk minyak yang 1 bar kurang ni aku nak tahu berapa dah kurang dekat atas sini. Sekarang ni aku nak isi dulu, nak tengok. Pasal dia tak ada average. Motor ni dia tak ada average pengiraan petrol. Jadi aku nak kira, nak isi dulu penuh, aku nak kira berapa dia boleh isi. Okey, dah isi penuh 3 liter. Jadi minyak ni kalau turun 1 bar, dia akan kurang dalam 3 liter. Maknanya kalau tank tu penuh 10 liter, dia ada lagi 7 liter. Jadi kalau turun 1 bar tu, dapat tahu lah masih ada 7 liter. Okey, alhamdulillah sekarang ni dekat air keruh. Isi minyak dulu. Liter ada 2 bar. Temperature masih penuh lagi. Sekarang ni aku nak isi. Tak tahu turun 2 bar ni berapa liter kurang. Okey, turun 2 bar 5 liter. Right? Dah nak pergi makan dulu. Lapar. Makan. Apa? Kesup. Betul lah, makan sup lah ringan-ringan. Ni apa? Kak, ni apa? Mi Bandung Mi rebus. Mi rebus boleh lah. Satu. Mana pedas? Yang tu pedas sikit. Kita kat sana. RM30 lah. 30. Sungai Buloh kita apa? Kat sungai besi Tadi kerja tak makan sebenarnya. Lapoi perlu. Ingat tak sebenarnya Malaysia tak bawa pasport. Pasport bawa. Buat hal lah dia ni. Pasport bawa, geran tinggal. Geran. Ingat sebenarnya Malaysia ke? Okay, makan dulu, lihat sekejap. Dia lagi gerak.
Balik kerja belum makan. Nampak utara je? Yelah. Sama je lah tu. 64 km ni. Dah 24. Main je. 24. You kerja tadi. Apa itu? Bukan, lu ketiga tidur tak? Ni kerja tak tadi? Aku kerja tadi. Bongah. Ya Allah. Ni kalau kata orang ni. Keluar kereta. Dia daripada pagi dengan anjing. Motor RZ ni. Aku kopi dah serabut dah bila nak siap Alhamdulillah, pukul 1 pagi kita berada di RNR Tapa. Inilah dia tempat tidur kita. Right gelandangan. Abang Mek. Pukul 1 sampai tau. siul. Dulu belakang kapal. Seorang simpan pulai. Seorang tidur dulu. Depan pula. Seorang badan penat, tak cukup tidur. Balik kerja terus rushing. Member menekan-nekan. Cepat. Benda dekat. Cepat. So berapa minit? 41 km. Kacang je. Gila apalah sangat. 41 kilo. Pukul 6 dulu. Pasal kudai je 40 kilo. Macam aku pergi MSC. Nampak. Macam tak sampai lah. Dah pergi MSC. Macam tak sampai. 40 kilo tau. Aku sengat jalan kebun tau. 25 minit, 26 minit. 40 kilo. Nampaknya Apek dengan beracun bulat. Bulat dah baring. Member nak pergi dekat Simpang 4. Pulai. Simpang 4, Simpang Pulai. Member nak pergi Simpang Pulai. Member dah baring. Aus. Aduh. So, what you think? Simpang Pulai. Pulai. Pasal sampai cepat sangat tau. Sampai je Simpang Pulai. Alang-alang kita tidur kat border je. Aduh. Tengok je macam mana. Alright, sekarang ni berada di RNR Simpang Pulai. Ni semua idea Apek. Tapi pot tidur kali ni cantik. Kita pot dalam surau. Bilal surau. Kutub. Bilal surau. Tu noja. Ni tok siak ni. Wah, inilah hotel paling bajet sekali. Jemput tidur. Alhamdulillah, malam tadi tidur dekat sini, RNR Simpang Pulai. Malam tadi aircon sejuk gila, tak boleh tidur aku. Terus tak boleh tidur aku malam tadi. Ni pun sama juga, tak boleh tidur malam tadi. Pergi tapah lah. Tapah lah, apalah. Kalau tapah tu boleh tidur. Sini tak boleh tidur, sejuk.
Apek ni, apek. Dalam matikan aircon tu. Selesa kan? Selesa mas, selesa tapi sejuk. Wow, tak tidur aku. Bulat ya bulat. Dia lain. Dia pakcik dia pencipta aircon. Tu yang tak sejuk. Okeylah, kita nak sarapan dekat mana Pak sarapan? Lenggong kita sarapan kat Lenggong. Lenggong pun dah lapar. Let's go. Kata nak sarapan. Dia lagi tak buka. Tak buka ni hari. Oh sana tu, santai dia tu. Baik. Mana Bulat? Ha? Kena buka. Bulat. Gambar. Sini boleh gambar. Harapan ni banyak ikan. Ajak Tasik Raban. Saya datang. Sekarang ni ada dekat Lenggong. Sarapan dulu. Tadi pergi dekat Tasik Raban. Tapi tak ada warung yang buka. Jadi terus on the way pergi ke Pengalang Ulu. Mana ada warung, kita singgah. Jadi jumpa dekatnya dekat Lenggong. Tengok sarapan apa yang ada dekat Negeri Perak. Okey, kita sarapan roti don special. Yang Oh, aduh baik. macam buah pisang rambut dia. Ni rendang tadi orang kata nak minta rendang mal. Pisang. Rendang Hari rendang padu. Kak minta rendang ni kak. Ano nak rendang satu. Rendang. Makan dulu. Itu sarapan. Dah roti don ni. Roti don special macam kalau dekat Johor tu roti salam burung. Kat sini nama roti don. Okey, kita nak pergi ke Pengalang Hulu 1 jam lagi daripada sini. Okey, sekarang ni ada dekat Insurans Thailand. Kita nak masuk dekat Bentong tapi nak uruskan dulu motor Cina ni pasal dia tak ada IC, jadi kena register dekat Balai Polis Air Panas. Apa? Alah, kau ni serius sangat lah. Kita tengok apek kat dalam. Salah. UD 709. Tak ada. Ya, tu. Tu. Ada. Apa lagi tu? Itu orang punya. Insurans Thailand, sana Betong. Sekarang ni nak minta job dekat sana. Balai Polis. Lah, kita dah sampai dekat ni yang diorang kata sedap ni, sop kaki. Alright, kita makan sop kaki. Welcome to Betong, Thailand. So Betong, Thailand, kena tukar duit. Ini muka-muka tak tukar duit. Lepas tu cebok nak makan. Lepas ni basuh pinggan kat belakang. Aduh.
Makan dulu. Singapura. Tukar duit dulu. Pukul 1. Tukar duit dulu. Bulat. Bulat ke bawah sepinggan. Okey mana? Okey, sama. Okey, kok dah sampai, jemput makan. Ice green tea. Ice Thailand. Mantap, meledak. Okey, sekarang ni dekat kedai tukar duit, money changer. Tapi dia kena runcit je lah. Okey. Okey, bila dia hitung di waktu tengah hari. Lepas ni nak pergi cari hotel dulu, lepas tu baru pergi sini. Cari hotel dulu, Dek. Hotel dulu. Sekarang ni dekat My House Hotel. Kita tengok bilik dulu. Ngam tak ngam. Yang RM65 tadi kipas dia tak ada aircon. RM85 ada aircon. Tapi katil bulat kata dia. Bulat boleh lah duduk kat katil tu. Nombor apa baik? Nombor apa? 38. Itu lah. Kau kata murah. Kau ujung mana dia bagi? Nak tengok bilik kan? Ujung-ujung dia bagi lah. Pedang ke tadi? Banyak tanya pula. Nak tengok bilik pula apalah kan? Tak, kita nak tengok bilik bulat tu macam mana? Katil bulat. Dia punya pusing. Padahal situ je tadi. Boleh lah ni. Gerinya. Betul lah katil bulat. Ini tergoleh sikit. Boleh lah ni, Pak? RM85. 65 aircon. Ha? Ke kau nak mana? Nanti kita tengok dulu lah paling. Betul lah kata dia bulan. Tapi boleh ada orang. Ustaz apa dia kata bulan. Sini je yang kau pergi pusing sana. Aduh apa ni? Sini je dia bagi. Tak pasal aku. Aduh. Okay, sekarang dekat 41. 41 lah ya. Alright. Ada lagi. Okey, dah dapat hotel Butterfly. Dah beli SIM card. Okey, kita pergi jalan-jalan, pusing-pusing. Pergi Gold. Ada boleh. Aku bagi wifi je. Kata kiri ni. Kiri ni kan? Ini nak bagi awal tu. Habis kau bagi aku tadi apa? Betul ke kau bagi aku dua ni? Lan! Kena scam! Ni apa? Lan! Kena scam ni apa? Ya, kata
Pek. Awal lah, Pek. Kawan tu. Jalan apa ni, Pek? Ini Nana Getah, Pek. Tolong. Nana Getah. Berapa minit lagi? Jauh. Tapi kalau kau betul lah, jangan terus je. Aduh, mencabar betul lah. Kalau tahu macam ni jalan dia, rasa macam menyesal pula. Ke mana ni? Rasa menyesal. Rasa menyesal. Pergi gua. Gua Tempurung. Ini kalau tersangkut 4-4 tolak motor yang. ADV kan. Aduh. Ayah bunga dah tukar belakang. Dia kata lalu sini. Tadi kau masuk sembang sini. Akhirnya sampai. 100 kilo. Macam kosong Kena scam lagi. Kau memang terror lah. Baca map kosong tak sesat lah. Penatnya. Tengok sampai. Aduh. Tengok ni dia datang. Rasa macam menyesal pun ada. Eh. Tapi rasa tempat ni macam cantik pun ada. Kau terbangkan drone kau. Sampai ikan. Bulan nak mandi, bulan nak mandi, bulan nak mandi. Cantik guys gua ni. Kan? Tadi tu dah dekat, Pek. Dah dekat tadi sebenarnya. Tembus sini ni jalan dia ni. Ni tembus dia ni. Ha kan? Ha. Okey, lepas ni kita nak pergi ke Jambatan Besi, Jabatan Lipan. Jambatan Lipan. Alright. Di Lipan. Lantaklah apa nama dia. Alright. Ni apa lagi? Gua Batu Cave. Alright, kita dah sampai dekat Jambatan Lipan. Kata Pek Jambatan Lipan ni. Kat mana Jambatan Lipan aku tak tahu lah. Ni jambatan lama ni. Tadi dengan gua tu sampai sini lebih kurang dalam 14 km. Ini ada. Kan dekat dalam-dalam ke, rupanya dekat tepi jalan. Jambatan lama ni. Itu ada sungai. Okay guys, sekarang ni aku daripada jambatan tadi nak menuju balik ke Pekan Betong, tapi motor breakdown guys. Ada sini. Exhaust patah. Aku tak tahu motor baru tapi exhaust dia boleh patah. Amat dahsyat. Sungguh pelik sekali motor ni. Aduh, ay. Jangan beli motor Cina. Tu nak cakap. Kat Thailand ni, kalau kat Malaysia boleh tahan lagi. Bantuan sampai, bantuan sampai, yeay, bantuan sampai, yeay, bantuan sampai, yeay. Nak tahu sebab apa? Exhaust patah.
Eja patah. Tengok ni. Patah kat tengkuk. Letak tengkuk sini. Atas kat sini lah. Ini lah. Eja patah. Patah ni. Ni, nampak ni. Ni pun longgar dah. Tu sebab longgar. Sebab longgar tu. Oh, berhenti lah. Ha, Hidup dia kan? Hidup. Hidup. boleh hidup. Tapi pecah lah bunyi dia. Berhenti dah, nyebut lagi. Mana ni pelan-pelan. Aduh, lemah. Sekarang ni dekat bengkel. Tapi bengkel ni dia tak ada welding. Aku terkejut macam mana motor baru Eja boleh patah. Last kalau boleh welding tapi botolnya bunyi teruk, kena cari botol aftermarket dah kalau tak ada botol. Sekarang ni ada dekat bengkel. Okey. Jom dah buka. Tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox. Kemudian buka exhaust. Exhaust patah. Patah betul. Memang tak ada kesian ni.